Assalamualaikum rakan-rakan trader sekalian, this is Apik Trader. So hari ni aku nak buat trade recap dekat aku punya trade, okay, 29 bulan 6 2026. So hari ni Alhamdulillah aku untung RM400 dan kita dah nak masuk bulan 7 guys. Okay, so for the past 2 months Alhamdulillah aku berjaya buat profit lah. Okay, buat profit kat FCPO, which is something yang aku tak expect lah. Sebab apa? Sebab aku dah trade SPO ni since tahun lepas lagi. Dia bermula dengan trade rapu-rapu, lepas tu guna teknik op. Teknik op tu aku dapat jugalah buat profit dalam sebulan 2. And then suddenly rugi besar. Lepas tu aku recalibrate balik, aku punya revamp balik aku punya sistem. Sekarang aku rasa aku lebih selesa dengan sistem aku. Dan Alhamdulillah for the past 2 months, actually for the past 3 months, masa bulan April aku trade seminggu terakhir bulan April tu saja. So aku profit. And then bulan Mei aku close dengan profit. Dan bulan Jun pun InsyaAllah, unless kalau besok tiba-tiba aku rugi besar, itu which is yang kita takkan pernah expect kan. Kalau aku tak rugi besar, InsyaAllah memang bulan 6 pun aku tutup dengan keuntungan lah. So it was a very very nice journey. Dan I hope aku dapat kekalkan momentum lah untuk bulan 7 ni. Okay, so untuk trade hari ni macam biasa aku mark aku punya PDH, aku mark aku punya PDL. And the very first thing yang aku nak tengok macam mana market open. Okay, candle 5 minit pertama yang terbentuk, macam mana dia terbentuk. Kalau dia terbentuk dekat atas ni, okay, kalau dekat area atas ni, aku nak apa? Aku nak sell lah. Aku nak buy lah. Tapi kalau dia dekat bawah ni, dia buka down gap, dia buka bawah PDL, aku nak short. Very simple strategi. Tapi kalau dia buka ke tengah-tengah, buka tengah macam mana? Kalau dia buka tengah-tengah, aku akan tengok a very short momentum lah. Macam mana momentum pada ketika itu lah. Kalau momentum, okay, basically kalau dia buka tengah-tengah, aku akan guna setup KM, setup ketenangan dan momentum. Okay, so masa dia open pada pagi ni, okay, aku nampak dia ada kasih macam momentum ke atas. Tapi kat sini ke atas, tapi tak berapa cantik sangat lah. Sebab apa? Sebab momentum ke atas dia ini hanyalah candle hammer saja, bukannya candle yang solid. Dia kalau nak candle yang betul-betul dia nak burst, candle macam ni baru sedap. Nampak? Candle macam ni lah baru sedap. Yang ni candle tak sedap. Yang ni candle yang yes, ada buyer kat bawah ni, tapi adakah dia nak break out ke atas? Tak tentu. Dia kena ada breakout yang solid macam ni, candle solid macam ni, barulah kita confirm yang bahawasanya dia nak breakout. Okay, dia nak pergi lagi kan. Okay, so basically price apa? Buka dekat tengah-tengah ni. So aku just tunggu saya tak KM aku lah. Dan bila price buka tengah-tengah ni, aku tak bias, aku tunggu dia nak burst ke mana lah. Sama ada dia nak burst ke atas, aku akan follow atas. Kalau dia burst ke bawah, aku follow bawah. Okay, aku ikut bias based on dia bagi ketenangan, and then kat mana dia nak burst tu. So hari ini aku just tunggu. Yang ni aku tunggu, aku relax, aku chill. Okay, dekat sini mungkin kau nampak kan macam apa, seller masuk kan. Tapi sebelum candle ni terbentuk, nampak candle ni terbentuk, walaupun volume dia lebih average, tapi sebelum candle ni terbentuk, ada nampak ketenangan tak? Bagi aku tak nampak ketenangan lah. So kat sini aku just chill lah. Aku tak buat apa. Tapi kalau let's say lah candle ni terbentuk and sebelum tu adanya ketenangan, aku dah sell lah kat sini. Okay, dan apa yang aku tunggulah ketenangan datang. Dan eventually ketenangan tu datang kat masa ni. Nampak? Kat sini kita nampak ada ketenangan datang lah. And then suddenly boom. Okay, ada volume, ada candle satu, ada volume. Aku suka candle ni sebab apa? Okay, sebab first dia ada ketenangan, and then body dia solid. Candle ni body dia solid, dan body ni dia break previous candle. Simple as that. Okay, tetapi masa ni bila aku tekan market order, aku tak dapat lah harga yang aku nak, which is 4577. Tapi aku dapat dekat 4579, which is kat sini lah. Kat sini lah 4579. Dan stop loss aku betul-betul kat bawah ni, dekat bawah candle ni, which is dalam 14 tip macam tu lah. Okay, dan aku punya TP dekat 31 tip macam ni. Okay, so macam mana? Macam tu lah. Okay, so macam tu lah aku entry. Simple je, sebab aku nampak apa? Ada ketenangan, volume lebih rendah pada average, and then ada momentum masuk. Okay, simple je. Sebab apa aku nak long hari ni?
hari ni aku tak long sebabkan overall market structure. Kalau tengok overall market structure, memang kita nampak short lah. Tapi kat sini aku sebabkan dia buka tengah-tengah, aku memang guna setup KM aku lah. Dekat mana dia kasi momentum, kat situ aku pergi. Okay, dia berbeza dengan orang cakap apa, dia tak berbeza pun. Selama ni aku pakai, kalau contoh kalau morning reversal aku setup aku tunggu direction dekat PDH dengan PDL. Tapi dekat sini memang tak ada lah, memang dia jauh daripada PDH dan PDL. Aku tak main lah setup morning reversal, aku main setup KM. Okay, so aku just hold. Kat sini aku tak cuak. Kalau dia hit pun dia hit lah, aku tak kisah. Okay, and then eventually aku hold juga sampai, aku hold 2 lot lah. Basically aku main 2 lot. Aku hold juga sampai sesi petang. Dan masa sesi petang dia buat up gap. Masa ni aku dah sonok dah. Ni nak kena hit dia TP aku. Tapi dia tak pergi, malah dia jatuh balik. So kat sini aku just hold je. Aku tak buat apa-apa. Aku tak micromanage. Sedu pula. Aku tak micromanage, aku tak apa-apa. Aku punya idea, kalau dia tak hit aku punya TP dan dia tak hit aku punya stop loss, aku just hold lah sampai market nak close. So bila market nak close hujung-hujung tu, dalam pukul 5.40 dia naik sikit lah. Kat sini lah aku exit semua. Aku dapat 800 untuk hari ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni market masih dah open untuk sesi malam. Sekarang ni jatuh lah. Okay, so simple as that. Tak ada apa-apa yang special. Aku just buat benda sama setiap hari. Dan of course lah, ada masanya aku macam gila juga, tak buat benda yang sepatutnya aku buat. Tapi alhamdulillah lah, kesilapan aku selama ni tak menyebabkan aku rugi besar lah. Tapi ada juga sebenarnya rugi besar, cumanya aku cover balik dengan untung besar lah. Okay, so yeah, that's it guys. Thank you so much for watching. I hope you guys dapat manfaat daripada video ini. Thank you so much. Assalamualaikum, jumpa lagi.